Okey, bab pola dan jujukan. Okey, pola dan jujukan tingkatan 2. Okey, rajah di bawah menunjukkan satu jujukan nombor antara jujukan nombor berikut yang manakah mempunyai pola yang sama seperti jujukan di atas. Okey, pola adalah urutan, sama ada urutan menaik atau urutan menurun, dan pola biasanya dia berkait dengan operasi sama ada tambah kalau naik, tambah ataupun darab ataupun kuasa 2 kuasa 3. Atau kita boleh tengok pola menurun, tolak, bahagi, punca kuasa 2 ataupun punca kuasa 3 ataupun gabungan. Okey, kalau kita tengok kat sini, kita boleh tengok dia 25, 29, 33, 37, 41, 45 dan dot 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 adalah sambungan. So daripada sini kita tengok dia adalah urutan menaik. Bila urutan menaik, kita tengok saja berapa kenaikan dia. So untuk naik, tengok kenaikan dia, kita ambil nombor besar, tolak dengan nombor kecil, 29, tolak dengan 25. So kita akan dapat jawapan dia adalah 4. Kenaikan dia adalah 4. Jadi setiap satu akan naik 4. Contohnya kita ambil kat sini 41, kita tambah dengan 4, kita akan dapat 45. So daripada sini kita tengok pattern dia. Daripada pattern yang diberi, ini adalah pattern menaik daripada nombor kecil kepada nombor makin besar walaupun dia negatif. Tapi kenaikan di kat sini kalau kita perhatikan, macam mana kita nak tengok mesti naik 4. Mesti naik 4. So kalau kat sini kita tengok negatif 25 pergi kepada negatif 20, negatif 25 tambah dengan 4, kita akan dapat negatif 21. So ini salah. Okay, kita tengok yang kedua. Negatif 17 kepada negatif 15 kepada negatif 13. Jadi nombor makin besar. Betul dah. Dia menaik. Cuma kita tengok balik. Kalau kita tengok kat sini, kita ambil negatif 17 tambah dengan 4. So kita akan dapat negatif 13. Yang dia bagi adalah negatif 15. So ini pun salah. Kalau kita tengok yang C pula, 2 pergi kepada 6. 2 tambah 4, kita akan dapat 6. So kita akan dapat kenaikan dia 4. Nak confirm balik, kita ambil lagi satu yang kedua. 14 tambah dengan 4 dapat 18. Sama dengan yang ni. Jadi ini betul. Jadi ini automatik salah. Ini pun automatik salah.